Hi guys, welcome back to my channel. Untuk video hari ini, saya nak tunjuk dekat korang my usual morning routine. Saya punya routine as an unemployed girl. Sekarang ni awal lagi korang, sekarang baru pukul 8.40 pagi. Sebab tadi pagi saya ada kelas pagi. Nampak tak saya bangun awal tau. Even though saya unemployed tapi saya bangun awal. Maksudnya permulaan pagi saya tu awal. Kenapa permulaan pagi saya tu awal? Sebab saya rasa kalau kita bangun pagi, ada banyak benda yang kita boleh buat sebelum tengah hari. Sebab itulah saya berusaha sedaya upaya untuk membina saya punya rutin pagi-pagi. So untuk hari ini, rutin saya yang pertama adalah saya ada kelas pagi tadi. And then sebabkan saya tak bekerja, saya akan pergi buat morning walk kejap, 30 minit. Selalunya saya buat morning walk tu waktu macam ni lah. Sebab selalunya kalau hari weekday saya hantar adik saya pergi sekolah. Tapi hari ni saya tak hantar sebab saya ada kelas pagi. So balik daripada saya hantar adik saya pergi sekolah tu, saya akan pergi walk 30 minit. So sekarang saya nak bersiap and then jom pergi walk dengan saya 30 minit. Let's go. Okay, so listen to my yapping guys. Okay, so hari ini saya nak cakap pasal habit. Start daripada bulan Jun 2026 tu, saya start praktiskan beberapa habit yang saya nak benda tu saya buat dalam hidup saya. Korang rasa kan, korang nak buat satu benda baru, kalau korang rasa benda tu korang boleh buat within 5 minit, korang pergi je buat. Contohnya, salah satunya, bila kita bangun tidur, kemas tempat tidur kan, korang fikir, kalau korang boleh selesaikan kemas tempat tidur korang tu dalam masa 5 minit, just do it. Okay, tahu tak, saya baca dalam satu buku ni, Sisi Berakhlak Yang Hilang. Dalam tu banyaklah cerita pasal habit kan. And then, ada satu part tu, penulis tu quote tu kata-kata Imam Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin. Dekat situ, dia cakap yang, macam mana korang nak tahu benda tu dah sebati, maksudnya satu, korang punya action tu dah sebati dengan hidup korang, adalah bila korang nak buat benda tu, korang tak perlu fikir korang nak buat ke tak nak buat. Kalau kita nak bina satu habit tu, kita memerlukan kepada 3 benda. Ini dah macam jadi macam satu ulasan. Okay, boleh tak saya cakap kupasan buku yang saya baca. Okay, pasal habit. Okay, kalau korang nak praktiskan satu habit tu, korang memerlukan 3 benda. Yang pertama ilmu, yang kedua kemahuan, yang ketiga disiplin. Kalau korang gabungkan 3 benda ni, insyaAllah korang boleh praktiskan satu habit yang korang nak. Okay. Contohnya ilmu kan, korang kena tahu apa benda yang korang nak buat. Kemahuan tu motivation korang, and then korang punya disiplin. Kalau korang ada 3 benda ni, and then korang boleh praktikkan kepada satu perbuatan yang korang nak buat sepanjang 2 bulan tu, InsyaAllah it will get easy. Kita kena ada mindset yang macam, oh senang je buat benda ni, macam tu, faham tak? Dalam buat habit ni kan, saya cakap tadi ada 3 benda kan. Bukan, sebenarnya kalau korang nak praktis satu habit ni, ada 3 benda yang korang buat. Yang pertama adalah kena buat benda tu nampak senang. Yang kedua, korang kena bersabar. Yang ketiga, kena disiplin. Kalau ada 3 benda ni, memang insyaAllah satu habit tu akan terbina lah daripada dalam diri kita. Okay, so enough yapping about habit. So jom tengok lepas saya jalan pagi, saya selalu buat apa. So let's go. So nombor 1, saya ada saya punya buku journal ni. Kalau korang follow saya dekat IG, yang saya selalu share dekat IG saya, yang journal-journal yang saya buat tu, saya guna buku ni. Saya akan keluar saya punya alat tulis. Saya akan bagi tahu korang secara briefing apa yang saya guna. Okay, so saya ada beberapa marker dekat sini, and then pensel dengan pen ni untuk saya nak buat saya punya sketching. Saya kan, kalau korang follow saya dekat IG, saya tengah belajar buat sketching. Ni pun untuk sketching, pemadam pun untuk sketching. Ini untuk saya tulis saya punya daily journal. Okay, marker warna merah ni untuk saya tulis benda penting yang saya nak buat untuk hari ni. Marker warna hijau untuk benda yang saya dah berjaya buat sebelum saya tulis journal, ataupun benda yang saya berjaya buat semalam. And then yang ni untuk extra lah. Yang purple ni selalu kalau saya tulis buku yang saya tengah baca, ataupun movie ke apa-apa series yang saya tengok sekarang. Okay, so jom saya tulis untuk hari ni punya apa yang saya nak buat. Okay, selalunya kan untuk journal saya akan start dengan buat, ini nama dia weekly planning. Saya akan plan hari tu saya nak buat apa. Okay, contoh macam hari ni 12 hari bulan kan, saya nak buat konten ni, lepas tu buat checklist, lepas tu start belajar Mandarin. And then yang hijau ni benda yang saya dah buat. Ni semua yang saya dah buat. And then ini just a recap of series yang saya dah tengok. Saya suka buat yang content planning macam ni sebab contoh saya boleh tengok hari sebelum dia, apa checklist yang saya terlupa nak buat, saya boleh buat hari ni.
Okay, and then next pergi dekat the bigger macam saya memang tulis journal. Saya start dengan satu, saya buat saya punya planning, weekly planning. Yang kedua saya akan buat yang ni macam lebih terperinci sikit. So saya akan tulis yang ni pula. Yang ni biasanya dekat page yang ni saya akan tulis satu, things that I am grateful for, benda-benda yang saya bersyukur untuk hari tu. Yang kedua, win saya, apa yang saya dah buat hari ni. Yang ketiga adalah reflection dengan highlight yang terjadi pada hari ni. So saya akan tulis page yang ni pula. Okay, ini adalah sketching yang saya practice to do. Saya punya sketching exercise. I'm really proud of you sebab saya selalu ingat saya tak pandai melukis. Tapi rupanya saya pandai. Jadi untuk hari ni punya sketching, saya nak guna ruang dekat sini. So jom tengok saya nak sketch apa. So ini adalah sketching saya for today. Okay, so this is the sketching practice 2. First ni saya try sketch Eminenu punya apa tu, ferry punya terminal. Kedua ni my house. Okay, so that's all for my morning routine. Sebab lepas ni dah tengah hari. So that's all. Thanks for watching. Bye.